Tata cara mengundi bagi pemilihan Ahli Majlis Perubatan Malaysia. Sampul undi telah diposkan ke alamat Tempat Amalan Utama Terkini APC 2025 anda. Sila pastikan sampul tersebut tertera nama dan alamat tempat amalan utama anda. Dalam sampul tersebut, anda akan menerima surat alu-aluan pegawai pengurus, garis panduan undian, kertas undi, sampul A dan sampul B. Kertas undi. Terdapat 27 calon bagi mengisi 9 kekosongan ahli majlis. Maklumat lanjut berkenaan calon boleh diperolehi di laman web rasmi MPM www.mmc.gov.my. Untuk mengundi, sila tandakan pangkah pada ruangan yang disediakan. Anda dibenarkan untuk mengundi maksimum sebanyak 9 calon sahaja. Jika anda mengundi lebih daripada 9 calon, undian anda akan dibatalkan. Sampul A. Sila lipat kertas undi yang telah lengkap ditandakan undian dan masukkan ke dalam sampul A. Sampul A hendaklah ditandatangani di hadapan saksi yang terdiri daripada pengamal perubatan yang berdaftar penuh, jaksa pendamai, pegawai dalam kumpulan pengurusan dan profesional, atau seorang peguam bela dan peguam cara. Pengundi perlu mengisi nama, nombor pendaftaran penuh, nombor kad pengenalan dan tanda tangan di ruang yang disediakan. Saksi juga perlu mengisi nama dan tanda tangan di ruangan yang telah disediakan. Sila meterai sampul A dengan menggunakan pelekat sampul. Sampul B. Masukkan sampul A yang mengandungi kertas undi ke dalam sampul B. Sila meterai sampul B dengan menggunakan pelekat sampul. Jangan masukkan sampul B ke dalam mana-mana sampul surat lain. Sampul B telah tersedia dicop dan dialamatkan ke pegawai pengurus MPM. Sampul B boleh dipos terus, atau boleh dihantar terus ke MPM. Undian hendaklah sampai ke MPM selewat-lewatnya 25 Julai 2025 jam 4 petang. Anda dinasihatkan untuk menghantar undian anda seawal yang mungkin iaitu sebelum 14 Julai 2025. Sila semak tracking number sampul undi anda di laman web MPM dan Pos Malaysia di www.tracking.pos.com.my. Sekiranya anda masih belum menerima sampul undi, sila hubungi bahagian dasar dan hubungan antarabangsa MPM di talian 03 2691 2171 atau email ke election@mmc.gov.my. Selamat mengundi.